Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, manusia ada 3 masa nak bertaubat. Kalau maknanya siapa masa tu dia memang nak sangat-sangat bertaubat, lagi tak siapa masa tu dia pilihan. Boleh faham? Bila siapa masa tu dia bukan lagi pilihan, memang itulah sahaja yang perlu dia buat. Bila yang pertama Quran sebut ketika kedatangan malakul maut. Apa? Dia mula melihat. Sebab tu mari kisah Nabi cerita tentang seorang laki-laki yang didatangi malakul maut. Bila dia nampak, dia berasa pelik, dia ngadu ke Nabi Sulaiman. Ada orang duk ikut aku. Kan? Ada orang duk ikut aku. Tu cerita, dia nampak malaikat. Maka minta Nabi Sulaiman berdoa supaya dia dihantar ke satu tempat yang jauh. Maka hari tu bila kita nampak malaikat maut, kita akan mula nak bertaubat. Antaranya Allah sebut sampai orang munafik juga nak bertaubat. Sedangkan orang munafik ni pernah ditawarkan untuk bertaubat, tetapi mereka tidak ingin bertaubat. Kita baca surah At-Taubah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tawaran tersebut, tapi mereka tak ambuh. Tetapi tak kala datangnya kematian, Allah cerita di akhir surah Al-Munafiqun, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, boleh ke tak kalau engkau panjangkan sikit tempoh hayatku, janganlah matiku pada masa ni. Bapa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, nescaya aku akan melakukan sedekah dan aku akan melakukan amalan soleh. Ni Allah sebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Orang munafik yang paling keras hatinya, yang sangat jahat terhadap Tuhan pun nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak dosa juga bertaubat pada saat itu. Allah menyebut dalam surah An-Nisa, ni ayat kita baca belakang dah sebelum ni. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, wahai Tuhan, ampunkanlah dosaku. Maka Allah jawab, dia tidak akan memberi ampun. Pada orang munafik Allah menjawab, Allah tidak akan memberi tempoh seseorang apabila datangnya ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia nak taubat bila dia masuk ke dalam kubur. Yang ketiga, manusia bertaubat setelah dia dibangkitkan pada hari kiamat, sebab dia nampak pula berita yang seterusnya, iaitu neraka Jahannam. Seperti pernah kita baca itu, bagaimana ayah Nabi Ibrahim merayu pada Nabi Ibrahim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah tidak mengizinkan lagi, walaupun dipohon doa oleh Nabi Ibrahim untuk diberikan syafaat sebagai Khalilullah, Allah mengharamkan syurga. Tapi itulah yang akan berlaku, kata Nabi. Ada 3 masa orang akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia melihat nikmat dan dia melihat azab. Sampai Allah sebut dalam surah As-Sajdah yang kita baca semua tu, dia berkata kepada Allah, boleh dak farja'na na'mal salihah, hantar kami semula ke dunia kerana kami nak melakukan amalan soleh. Sayang sungguh kerana perjalanan kita hanya satu hala, tidak ada patah balik dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, kecuali semasa hidup di atas dunia, persimpangan-persimpangan yang kita masuk, kita boleh undur semula untuk masuk ke jalan yang lurus. Diberi tempoh, diberi masa oleh Allah. Tapi bila ajal itu datang, kata Nabi, setelah nyawa berada di halqum, Allah mengangkat taubat. Allah tidak lagi mengampunkan hambanya. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Quran menyebut sejahat-jahat manusia iaitu Firaun juga pernah ingin bertaubat setelah ia hampir-hampir mendapatkan ajalnya di dalam Lautan Merah, setelah mereka cuba untuk membunuh dan mengejar Nabi Musa alaihi salam.